Semua orang ni pernah menang, tapi yang akan jadi Snakehead Legend hanya salah seorang daripada 4 orang ni saja. Jom kita tengok siapa yang akan jadi Snakehead Legend. Right. Strike Challenge Legend ialah satu program yang menghimpunkan pemenang bulanan King of Snakehead dari EXP Strike Challenge. Hari ini mereka bertarung sesama sendiri untuk tukarkan daripada title King kepada Legend. Hanya seorang saja bakal diangkat sebagai Snakehead Legend. Siapakah yang akan membawa pulang gelaran tersebut? Semuanya dalam EXP Strike Challenge Grand Finale 2025. Masa tinggal lagi 5 minit. Saya ulang, masa tinggal lagi 5 minit. Mat, oh dia strike weh! Oh! ESP. So saya host hari ni. So ni Asun daripada ESP juga. Dia juri lah untuk hari ni. So semua timestamp ada kan? Timestamp ada kan? Okay. Timestamp dah betul kan? Kemari mana? Kemari bawaan, semua bawaan. Kita bagi kebebasan boleh masuk ke spot ni. Cuma lebih berhati-hati. Okay, sebab ni kita relax kan ni 4 orang kan. Final ni 4 orang. Asalnya ramai datang patutnya berbelah-belah orang, tapi sebab jauh lah, kekangan keluarga, family semua kan. So tinggal 4 orang sekarang, jadi jangan pressure lah. Okay, relax lah, kita chill-chill lah hari ni. Okay, pukul 11.05 kita kumpul kat sini balik. Boleh? Okay, good luck sama. Okay. Let's go! Nama saya ialah Muhammad Ishak Kefi bin Rosmadi. Saya berasal daripada Kuala Terengganu. Saya dapat haluan palas kategori Brass Snakehead panjang 31 cm. Harapan saya boleh lawan otak-otak sini, sifu-sifu. Saya rasa walaupun saya paling muda, saya dapat lawan orang yang lebih tua. Umur bukan penentu soal pemancing. Ikan bilis ya? Macam ni punya size pun boleh strike ya. Pakai SP apa? Belacan lah? 6 cm ya? Oh. Rekod lah paling kecil. Berhenti Sony. Tak boleh nak brain lah guys. Haruan. Lebih kurang 8 cm ke 10 cm macam tu lah dia strike. Guna SP belacan 6 cm. Macam mana ikan ni makan? Masa untuk memancing tinggal lagi 30 minit. Saya ulang, masa untuk memancing tinggal lagi 30 minit. Saya nama Zaidi bin Ramli, asal daripada Sarawak Utara, Tungkai, Perak. Saya dapat 2 bulan 9 dengan bulan 12, 65 cm dengan 67 cm. Saya dah lama mancing snakehead ni, saya dah boleh tahu di mana haruan tu duduk, apa teknik yang kita perlu guna. Saya bawa ke untuk hari ni. Right. Mantap. Brother Eddie dah strike. Member sebelah dah 3 kali lucut, kali dapat dia bagi. So ada rasa lega sikit. Lega sikit lah. Tapi tak puas hati lagi mau cari lagi. Hati-hati ya. Mungkin dia potong. So cari lagi. Alright. Okay, jangan give up. Isyak berapa kali dah lucut ni? Kat 10 kali dah. Dekat 10 kali lah? Dari pagi tadi? Ya. Guys, dekat 10 kali dah lucut guys. Saya pun nampak dari tadi. So nasib tak berapa cun lah hari ni Isyak. Boleh lah. Okay, jangan mengalah. Kenapa banyak kali lucut sebab ikan sini kecil-kecil sangat. Harapan saya ikan air lah. Kecil je, tak pas nak awan.
Okay, saya nak release ikan ni. Okay. Tunggu besar tu. Setakat pagi ni dah 2 orang yang strike and seorang tu dah strike 2 ekor ikan. Sempat ke orang lain strike? Kita kumpau. Kita tunggulah. Ni tengok ni. Nama saya Muhammad Fikri Syarif bin Muhammad Khair. Saya berasal dari Perak. Saya berpegang rekod King of Snake Head 63 cm R1. Cabaran dia banyak sangkut sikit lah. Kena hati-hati. Lepas tu macam ada pokok semua ni. Kena pandai baling lah. Silap baling sangkut cukai. Aduh, kita kumpai malu weh. Ikan mungkin ikan tak kena orang Perak rasanya. Sebab sini ikan ganu dia macam tak sesuai sikit kot. Pakai sofrok bang. Tak B. ESP Rugby guys. Mat, oh! Dia strike weh. Oh! Yeah! Baki lagi 15 minit. 2 angler strike pada masa yang sama. Rock. Semakin rancak guys. Okey, Mat, ukur sekali. Kita tengok. Pakai sofrok apa, Mat? Zeta. Oh yo. Ikan mungkin ikan tak kena orang Perak rasanya. Tak kumpul kan? Kita release. Finally, tak kumpul. Okay guys, seorang peserta Aisamuddin tu sekarang kita tak tahu apa status dia sebab dia dah meranduk jauh ke dalam hutan tu. Kita dah cuba fly drone pun tak nampak dia. Mungkin dia dah gasak ikan besar seorang-seorang atau ikan rare seorang-seorang dia. Kita tak tahu. Jadi di sini agak merisaukan. Kita harap dia selamat dan strike ikan besar lah. Ini semua masa tinggal lagi 5 minit. Saya ulang, masa tinggal lagi 5 minit. Harap maklum. Okay guys, ni strike yang kedua abang ni, Eddie. Okay, ni ada saiz juga Oh, dah ukur. Okay, semua ikut confirm Dah ikut Kita ready balik. Sekejap lagi masa penjurian, sekejap lagi kita akan tengok betul-betul berapa cm semua ikan yang peserta kita strike. Okay. Saya tak dapat rasa hari ni siapa yang menang, tapi saya yakin saya menang hari ni. Saya nak buktikan hari ni saya akan jadi champion King of Snake Head. Saya rasa yang menang hari ni Abang Eddie lah. Saya rasa Abang Eddie lah. Masa untuk mancing dah tamat. Sila berkumpul di tempat berkumpul sekarang. Saya bagi 1 minit je. Masa akan tamat dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa untuk grand finale EXP Strike Challenge telah tamat. Okay guys, dah pukul 11, masa dah tamat. Seorang lagi peserta kelibat dia pun tak nampak, call pun tak dapat. Jadi sekarang dah merisaukan kami lah. Duduk. Mana? Oh, benar. Okey, itu dia. Ke mana bos? Call tak angkat semua. Tak ada line lah? Tak main. Oh, tak apa. Okay, situ lah belakang tepi tu. Okey. Ada strike? Ada seekor. Lepas tu ekor. Oh. Saya
Isamuddin bin Muhammad, berasal daripada Temulo Pahang. Yang paling panjang 61 cm haruan. Harapan saya untuk menjadi juara dengan snake head terpanjang ataupun yang paling rare. Sebab apa saya menang? Sebab saya dah pergi randuk sampai ke belakang sana cari spot yang tersembunyi. Baik, alhamdulillah kita dah selesai grand final EXP Strike Challenge tahun ni. Jadi macam mana semua? Okey. Alhamdulillah. Okay. Tapi keputusan kita tak dapat nak bagi hari ni lagi. Sebab sekarang dah masuk sesi untuk penjurian. Kami akan tengok tim juri akan tengok dan akan nilai. Esok pukul 2 berkumpul di Dewan. Okey? Okey, kita jumpa esok. Baik. Terima kasih semua. Okey, let's go. Okey, EXP memberikan beliau gelaran Snake Head Legend. Bukan senang ni, Syab. Jadi siapa tu orangnya, Rizman? Okey. Pemenangnya adalah, Saya rasa yang menang hari ni Abang Eddie lah. Abang Eddie lah. Saya yakin saya menang hari ni. Sebab apa saya menang? Sebab saya dah pergi randuk sampai ke belakang sana. Zaidi bin Ramli. Jadi lepas ni Encik Zaidi bin Ramli Snake Head Legend. Okey. Tahniah Encik Zaidi. Perasaan puas hati, bangga. Alhamdulillah hari ini saya menang. Terima kasih kepada EXP sebab bagi peluang. Harap EXP boleh buat lagi untuk tahun ni. Setiap bulan macam ni. Never stop, never give up.